Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami NGO di bawah Sekretariat Kesatuan Ummah, ataupun hari ini kita putuskan bertukar kepada Sekretariat Kesatuan Melayu, telah berbincang tadi, musyarat pagi-pagi ini telah berbincang tadi. Kita menjemput Tuan Rafiq, seorang peguam yang sangat terkenal sekarang, untuk memperjelaskan isu berkaitan perjanjian perdagangan Malaysia-Amerika ataupun ART 2025, dan juga seorang aktivis bebas untuk menerangkan daripada latar belakang perniagaan, industri perniagaan negara kita, yang dari kacamata mereka, orang yang terlibat dengan perniagaan, mendedahkan apa yang kita akan hilang, apa yang kita akan rugi, apa yang kedaulatan negara akan dilenyapkan di bawah kepimpinan kerajaan yang ada sekarang ni, yang tunduk, yang menjadi alat kepada Amerika. Kita bimbang banyak perkara tadi telah didedahkan, ianya bakal berlaku, lebih-lebih terisau. Jadi dengan itu, setelah mendapat penjelasan, penerangan daripada Tuan Rafiq, kita ambil keputusan akan mengadakan laporan polis seluruh negara sebesar-besarnya, ataupun mengajak semua NGO membuat laporan polis. Kita dah draft laporan polis bagaimana. Jadi ianya perlu menyeluruh sehingga mendapat perhatian Raja-Raja Melayu. Ianya membabit juga kedaulatan Raja-Raja Melayu, kekuasaan Raja-Raja Melayu yang sepatutnya mempunyai kuasa di negeri-negeri masing-masing, tapi perjanjian ini merampas kuasa Raja-Raja Melayu. Jadi kita merayulah semua NGO atau persatuan-persatuan maupun parti-parti politik sendiri membuat laporan polis menyeluruh seluruh negara. Didasarkan ini supaya kerajaan kena batalkan perjanjian ini, ART 2025. Ini yang kita perlu tumpukan. InsyaAllah satu perhimpunan rakyat yang besar akan kita buat secepat mungkin, sebaik saja selepas PRN Sabah. Kita kena gesa Raja-Raja Melayu ambil peduli isu ni. Isu ini membabitkan Raja-Raja Melayu juga, masa depan Raja-Raja Melayu juga. Tidak ada Raja-Raja Melayu, orang Melayu tidak ada naungan yang boleh menjamin kepentingan orang Melayu dan Islam dalam negara ni. Kalau kita teringin sangat nak jadi negara ini sebagai negara republik, kita biarkan je lah kerajaan ni nak buat apa suka hati dia lah. Sebab nampaknya ianya satu mainan terancang untuk menjadikan negara ni satu hari menjadi sebuah negara republik. Sekian, terima kasih.